Dalam dunia yang bising ini, kenapa hatiku masih sunyi? Orang selalu kata diam itu tenang, tapi bagi aku diam itu menyakitkan. Pergi ke hulu mencari rotan, singgah sebentar di tepi kan. Bukan aku memilih kesunyian, tetapi dunia yang menjauhi diri. Baiklah, dalam sastra Melayu sering menyebutkan tentang hati, tentang perasaan. Tetapi sekiranya berlaku pada diri sendiri, mengapa? Mengapa semuanya terasa lebih berat? Kau okey? Tengok kau sekarang ni suka sorang-sorang. Aku memang suka seorang. Ke kau tak nak ada orang kacau kau? Dalam budaya kita, semua orang suruh jaga hati orang lain. Tapi, ada tak orang tanya hati aku ni macam mana? Aku penat. Penat dengan semua benda. Penat pura-pura macam semuanya okey. Tapi kau tahu kan, kau tak perlu hadap benda ni semua sorang-sorang. Tapi, kalau aku buka cerita, siapa yang betul-betul nak dengar? Mungkin ada kisah yang menceritakan tentang orang seperti aku. Ada dalam satu cerita. Cerita ini kisah tentang kesunyian, tentang emosi, dan tentang keinginan untuk difahami. Dulu, aku fikir bersendirian itu jalan terbaik. Sebab aku takut untuk difahami. Dan lebih takut kalau tiada siapa yang cuba untuk memahami. Kau nampak lain hari ni. Mungkin sebab aku dah faham sesuatu. Apa dia? Ada orang datang bukan untuk menyakiti, tapi untuk memahami.
Kalau pergi ke pekan seberang, jangan lupa memberi selasa. Kalau hati sudah terbuka terang, barulah jiwa tidak bersisa. Dalam sastra Melayu, kita diajarkan tentang hati dan tentang bagaimana untuk memahami sesuatu. Jadi, hari ini aku belajar tentang memahami itu lebih penting daripada menilai. Kau tahu tak? Kadang-kadang orang yang pendiam ni adalah orang yang paling banyak menyimpan rasa. Betul? Dan kadang-kadang kita cuma perlukan seseorang itu yang sudi untuk mendengar kita. Bukan untuk menilai kita, tapi untuk memahami kita. Kalau kita nampak seseorang itu menjauh, jangan cepat menilai. Mungkin dia sedang berperang dengan perasaan yang kita tak pernah nampak. Macam kisah dalam novel ni, Ya, kisah tentang seseorang yang belajar bahawa tidak salah untuk membuka hati. Kadang-kadang yang kita perlukan bukanlah untuk dirinya sendiri, tetapi seseorang yang berkata, "Aku ada untuk kamu." Jadi, jangan hanya katakan "jangan kacau aku", tetapi belajarlah untuk mengatakan "tolong fahami aku". Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Pernah tak kita terfikir untuk bersendirian ataupun terfikir untuk jauh daripada semua orang? Situasi ini bukan kerana kita membencikan diri kita ataupun benci kepada seseorang, tetapi kadang-kadang situasi ini berlaku apabila kita penat untuk memahami perasaan sendiri, dan kadang-kadang penat untuk menghadapi realiti dunia sekarang. Jika situasi ini sama dengan apa yang anda rasa, mungkin novel yang akan kami kongsikan pada hari ini sangat dekat dengan jiwa kita semua. Pada hari ini, kami akan berkongsi dan mengulas tentang sebuah novel yang bertajuk Jangan Kacau Aku, Boleh Tak? Iaitu karya Aidil Ghazali. Baiklah, saya akan ulaskan tentang buku tersebut, yang di mana novel ini merupakan salah satu novel remaja yang mengetengahkan isu emosi, kesunyian dan konflik dalaman yang sering berlaku dalam golongan remaja pada hari ini. Baiklah, apa yang menarik? Penulis menggunakan gaya bahasa yang sangat mudah difahami dan menjadikan novel ini sesuai untuk semua peringkat pembaca, terutamanya dalam kalangan remaja. Novel ini juga bukan hanya sekadar cerita biasa, tetapi ia membawa kita menyelami dunia dalaman seseorang yang menghadapi ataupun sedang bergelut dengan perasaannya sendiri. Baik, sekarang kita kenali watak utama dalam novel ini. Watak utama yang digambarkan dalam novel ini adalah seorang remaja yang pendiam, suka menyendiri, tidak gemar untuk bergaul dengan orang lain, mudah berasa terganggu apabila orang cuba untuk mendekati dia. Sebenarnya dia bukan sombong, tetapi dia sedang terluka, kecewa yang dari dalam yang tidak dapat disampaikan secara luaran. Watak ini mengalami konflik dalaman yang agak serius, seperti
tekanan emosi, rasa tidak difahami dan kurang keyakinan dalam diri dia. Kadang-kadang, dia memilih untuk menjauhkan diri kerana dia berasa itu sahaja cara yang dia tahu untuk melindungi diri dia. Namun, sepanjang cerita ini, kita dapat lihat perubahan yang berlaku pada dirinya daripada seseorang yang menutup diri kepada seseorang yang mula untuk membuka hati dan menerima sedikit demi sedikit. Inilah salah satu kekuatan utama novel ini, perkembangan watak yang sangat realistik. Baiklah, marilah dengar sedikit perkongsian ataupun ulasan yang dapat saya uraikan di sini. Secara keseluruhannya, cerita ini berkisarkan tentang kehidupan seorang remaja yang cuba untuk mengelakkan diri dia daripada dunia sekeliling dia. Pada permulaan cerita, watak utama digambarkan sebagai seseorang yang antisosial, yang mana dia lebih selesa untuk bersendirian dan tidak suka diganggu. Namun, keadaan ini mula berubah apabila hadir seseorang dalam hidupnya. Individu ini cuba untuk mendekati dia, walaupun seringkali ditolak. Di sinilah berlakunya konflik yang mana makin lama mula berkembang antara keinginan untuk bersendirian dan keperluan untuk ditemani. Sepanjang penceritaan, kita dapat melihat bagaimana watak utama menghadapi tekanan hidup, belajar untuk memahami dirinya sendiri, dan akhirnya dia cuba untuk menerima orang lain dalam hidupnya. Cerita ini tidak terlalu dramatik atau penuh aksi, tetapi lebih menumpukan kepada emosi dan perjalanan dalaman watak tersebut. Dan itulah yang membuatkan cerita ini terasa sangat dekat dan realiti. Hai semua, sekarang saya akan ulas novel Jangan Kacau Aku Boleh Tak? Karya Aidil Ghazali. Saya akan bincangkan kritikan tentang kelebihan, kelemahan dan carangan penambahbaikan novel ini. Jadi, mari kita mulakan dengan kelebihan novel ini terlebih dahulu. Pertama, saya akan ulas tentang kritikan sanjungan ataupun kekuatan novel inilah, iaitu cerita yang realistik. Cerita ini sangat dekat dengan kehidupan remaja masa kini. Kita boleh nampak dari tekanan emosi, masalah peribadi dan konflik dalaman watak utama iaitu Ehsan. Perkara ini membuatkan pembaca mudah rasa relate dengan watak, di mana pembaca bukan sekadar membaca tetapi merasai apa yang dilalui oleh watak tersebut. Seterusnya, gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini ialah gaya yang santai. Maksudnya, banyak penggunaan perbualan harian, ayat yang ringkas dan bahasa yang tidak terlalu formal. Kesan gaya ini ialah pembaca mudah memahami dan juga novel ini sesuai untuk pembaca remaja. Jadi, pembacaan menjadi lebih ringan walaupun tema cerita agak berat. Selain itu, emosi dalam cerita juga sangat kuat. Di mana kita boleh lihat perubahan watak utama iaitu Ehsan daripada seorang yang bersemangat kepada seorang yang murung dan tertekan akibat trauma yang dialaminya. Perkembangan ini membuatkan pembaca rasa simpati dan lebih memahami keadaan emosi watak. Seterusnya, saya akan ulas kritikan teguran ataupun kelemahan novel ini. Novel ini ada beberapa kelemahan sebenarnya. Antaranya, jalan cerita yang agak perlahan di beberapa bahagian. Ada bahagian yang terlalu fokus kepada perasaan watak tanpa banyak perkembangan peristiwa. Kesannya, cerita jadi sedikit mendata dan pembaca mungkin cepat berasa bosan. Bukan itu sahaja, watak sampingan juga kurang menonjol. Walaupun watak utama seperti Ehsan dan juga Dahlia berkembang dengan baik, watak sampingan tidak banyak diberi penekanan.
Sebagai contoh, watak ibu dan ayah Ehsan sebenarnya memberi impak besar kepada jalan cerita kerana kematian ibu Ehsan menjadi punca utama dia murung dan hilang semangat untuk hidup. Tambahan lagi, hubungan Ehsan dengan ayahnya juga tidak rapat dan ini menambah konflik dari segi emosi. Namun, kedua-dua watak ini tidak dihuraikan dengan mendalam kerana cerita lebih tertumpu pada sudut pandangan Ehsan sahaja. Kesannya, pembaca tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana hubungan keluarga membentuk keadaan emosi dan perkembangan watak utama itu sendiri. Walaupun peranan ibu dan ayah Ehsan itu sangat penting dalam cerita ini. Hal ini menyebabkan sebahagian konflik dan latar belakang cerita tidak dikembangkan sepenuhnya, sekaligus mengurangkan kekuatan keseluruhan naratif. Ketiga, saya akan ulas pula tentang kritikan saranan ataupun cadangan untuk penambahbaikan. Saya ada beberapa cadangan sebenarnya. Pertama, penulis boleh tambah lebih banyak konflik luar. Contohnya, cabaran dalam sukan di sekolah atau apa-apa konflik dengan orang lain. Ini boleh menjadikan cerita lebih menarik, menambah cita rasa cerita dan tidak hanya bergantung pada konflik emosi dalaman semata-mata. Kedua, watak sampingan juga perlu dikembangkan dengan lebih jelas. Penulis boleh menambah latar belakang watak atau menunjukkan peranan mereka dengan lebih aktif. Maka ini akan membantu cerita lebih hidup dan lebih berseri. Ketiga, penamat cerita juga boleh diperkukuhkan kerana dalam novel ini, penamat menunjukkan Ehsan mula bangkit daripada trauma dan hubungannya dengan Dahlia juga menjadi lebih baik. Namun, penamat ini bagi saya kurang kuat kerana perkembangan emosi berlaku dengan terlalu cepat di hujung cerita. Kerana tiada konflik besar yang betul-betul berkesan untuk menguji watak Ehsan sehingga berubah secara drastik. Maka kesan emosi kepada pembaca juga tidak begitu mendalam di hujung cerita. Bagi saya, penamat boleh diperbaiki dengan memberikan konflik yang lebih jelas dan penyelesaian yang lebih berkesan. Baiklah, untuk kritikan yang keempat pula adalah kritikan pendekatan. Jadi novel ni dia dianalisis menggunakan pendekatan psikologi kerana keseluruhan cerita ini memfokuskan kepada emosi, perasaan dan konflik dalaman watak tersebut. Jadi pendekatan ini membantu kita untuk memahami sebab di sebalik tindakan watak utama. Seperti yang kita tahu, watak utama ni dia seorang yang pendiam diri. Kenapa dia boleh menjadi pendiam diri? Disebabkan oleh kehilangan seorang yang dia sayangi, iaitu ibu kepada watak tersebut. Kritikan yang kelima adalah kritikan penganalisisan. Seperti tema yang saya dapat baca dalam novel ini adalah tema tentang kesunyian dan keperluan untuk difahami. Kerana watak utama ia sering menyendiri dan menjauhkan diri. Watak ni dia lebih selesa untuk berdiam daripada berkongsi masalah. Jadi kita dapat lihat di sini ia menunjukkan konflik dalaman dan keinginan untuk watak itu difahami. Dan seterusnya novel ni dia memberikan dua persoalan, iaitu persoalan yang pertama adalah mengapa remaja memilih untuk menyendiri. Dalam novel, watak utama dia takut untuk disalahfaham kerana kurangnya sokongan emosi. Ia boleh dibuktikan melalui situasi apabila watak utama mengelak berinteraksi dan lebih memilih untuk memendam rasa. Persoalan yang kedua adalah bagaimana persekitaran dapat mempengaruhi emosi seseorang. Seperti yang kita lihat dalam novel, rakan sebaya dan sikap orang sekeliling sangat mempengaruhi emosi seseorang. Ada yang tidak peka ataupun tidak memahami. Jadi ini akan menyebabkan watak menjadi lebih tertutup dan defensif. Seterusnya, yang ketiga adalah saya dapat memberikan 3 nilai yang ada dalam novel ini, iaitu yang pertama adalah empati.
Empati ini diperlukan apabila watak itu tidak difahami. Seperti yang kita tahu, ada watak yang mencuba untuk masuk ke dunia watak utama untuk memahami apa yang terjadi dan apa masalah watak utama. Kedua adalah kesabaran. Seperti yang kita lihat, watak utama dia kehilangan seorang yang tersayang, ibunda, namun dia tetap bertahan dengan tekanan emosi yang dia ada. Dia tidak memilih untuk bunuh diri, namun dia hanya lebih kepada menyendiri. Dan yang terakhir adalah keprihatinan. Baik. Seterusnya yang terakhir adalah pengajaran. Dalam novel ni, ia memberitahu untuk kita jangan menilai seseorang daripada luaran. Dalam novel ni, sikap orang sekeliling yang cepat menghukum dan memburukkan keadaan watak utama. Setiap individu mereka mempunyai pengajaran yang dapat diberikan oleh novel ini adalah kita jangan menilai daripada watak luaran orang sahaja. Kita tidak tahu apa yang perjuangan emosi yang telah mereka hadapi, apa masalah yang mereka hadapi. Kerana setiap individu ada perjuangan emosi tersembunyi. Kita sebagai orang sekeliling, kita tidak boleh mempengaruhi emosi dan memberikan tekanan kepada sesiapa yang kita rasa mempunyai masalah. Jadi, kesimpulannya, novel ni menjelaskan jadi untuk kritikan yang kelima, apa yang saya boleh berikan, novel ni jelas menggambarkan bahawa kurangnya empati dalam persekitaran boleh meningkatkan kesunyian dan tekanan emosi remaja. Dan kritikan yang terakhir iaitu kritikan penilaian. Secara keseluruhannya, novel ini sangat sesuai untuk remaja kerana ia bukan sahaja menghiburkan tetapi juga mendidik kita. Pembaca dapat belajar untuk lebih memahami perasaan orang lain, untuk tidak kita menghukum lebih awal, untuk kita tidak memberikan tekanan kepada orang yang sedang menghadapi masalah. Sebagai kesimpulan, Jangan Kacau Aku Boleh Tak merupakan sebuah novel yang syarat dengan emosi dan mesej kehidupan. Ia mengingatkan kita bahawa kadang-kadang orang yang kelihatan ingin bersendirian sebenarnya hanya ingin difahami. Akhir kalam, saya ingin memberikan 4 daripada 5 bintang untuk novel ini. Terima kasih kerana menonton ulasan daripada kumpulan kami. Jika anda adalah seorang pembaca novel, anda suka untuk membaca novel, kongsikan pendapat anda di ruang komen dan jumpa lagi dalam ulasan seterusnya. Terima kasih.